Dan lagi satu cara ni, tergantung kat apa punya waist. Yang ni bagi orang buat kerja senang kan. Yang anda seorang ketibas yang tegar, tengok video ni sampai habis. Bukan geng. Ni contoh-contoh kipas yang aku ada kan. Untuk pi kenduri, untuk pi contoh ni pi kenduri, yang ni pi open house, yang ni masa blackout, yang ni yang terbaru. Ni aku dah tunjuk sebenarnya. Semua-semua ni function dia sama, nak menunjukkan kita. Tetapi yang ni apa yang aku suka, dia merupakan satu kipas yang berkonsepkan turbine, memiliki 10,000 mAh battery capacity, yang lama nak pakai dia, memang padu. Lepas tu cas dia pula menggunakan USB Type-C, nampak? Bukan, tak nampak. Dan mempunyai LED screen menunjukkan percentage kita punya battery capacity dan kita punya level speed. Ni 100 nya ada bunyi dia, agak ada bunyi lah kan. Selain itu dia ada tempat cakuk ni, nampak dia cakuk kat atas pinggang lah. Lepas tu belakang ni pun sama, boleh cakuk dekat waist lah kita punya pinggang. Dan dia juga ada stand, dia bagi macam gini lah stand dia. Kira dia ada angle, dia up sikit lah untuk kepala kita punya muka kan, kita punya badan. Dan boleh digantungkan. Dan cara pakai dia macam ni je kan. Apa nak gantung boleh. Dan satu lagi cara pakai, gantung kat apa punya waist. Yang ni bagi orang buat kerja senang kan. Pasang macam ni, itu tutup on lah. Kira apa punya angin akan direct dengan ketibas masing-masing. Ni simpan dalam poket.